Depan sikit, Mira. Depan je sikit. Ya. Yes. Sorry, tak sengaja. Nak balik dah ke? Nak balik dah. Okey. Bye. Bye. You cakap pasal klien kan? Kalau minggu depan you free tak? Minggu depan, I free. Kenapa tu? I nak pergi shopping. Oh, bestnya. Ya, sebab I nak beli online susah. I tak tahu saiz semua. Nanti takut bila sampai salah saiz kan. Nak tukar balik. Betul, betul. I nak beli baju cantik-cantik. So, pergi meeting apa semua dengan klien proper lah sikit. Kan, betul-betul. Kalau nak tarik perhatian pelanggan, kenalah pakai yang seksi-seksi sikit. Baru orang pandang. Aku sangat tak selesa. Aku trauma. Aku tertekan. Kenapa semua ni jadi dekat aku? Aku rasa cemas. Terasa diperhatikan. Aku dah tak rasa selamat lagi dekat sini. Tuan Zahid, Ya. Masuk. saya Tak apa. Duduk dulu. Ya. Tuan, saya nak bagi tahu tentang gangguan seksual yang saya hadapi. Gangguan seksual yang macam mana? Amran, Tuan. Amran pernah ambil gambar saya. Dia pernah suruh saya pakai yang bukan-bukan, message saya yang bukan-bukan. Bila saya buat kerja, dia perhati saya, Tuan. Saya rasa tak selesa. Saya rasa takut. Saya rasa terancam, Tuan. Beginilah. Awak nak saya buat macam mana? Saya tak boleh bias. Saya tak boleh bias perkara yang macam ni sebab saya tak tahu siapa benar, siapa salah. Mungkin awak atau mungkin Amran. Saya takut tersilap. Saya cadang macam inilah ya.
Awak fikir panjang-panjang masalah ni dan awak buat keputusan. Awak sendiri buat keputusan. Tak perlu saya. Saya dah tak tahu nak buat apa dah, doktor. Saya rasa sangat tertekan. Saya rasa takut dekat tempat kerja. Ada lelaki ni, Amran. Dia tak berhenti ganggu saya, doktor. Dia perhatikan saya, dia ambil gambar saya, dia mesej saya, dia sentuh saya. Saya dah bagi tahu majikan saya. Tapi dia tak nak ambil tindakan. Saya sampai kena berhenti kerja untuk nak jaga maruah saya, kesihatan mental saya. Saya tak tahu dah nak buat macam mana. Apa yang awak menghadapi sekarang ni, Mira, adalah tekanan disebabkan oleh gangguan seksual daripada rakan sekerja. Nasihat saya, laporkan pada polis sebab ini adalah jenayah. Dan dalam masa yang sama, failkan di Tribunal Anti Gangguan Seksual untuk mendapat pampasan di atas segala kerugian yang awak dah alami. Dan sebagai mangsa, Mira, jangan berdiam diri. Jangan malu dan jangan takut untuk menuntut keadilan. Mira boleh failkan aduan di tribunal secara di atas salian. Kami telah meneliti keterangan dan bukti yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak. Berdasarkan imbangan kebarangkalian, kami sebulat suara mendapati bahawa pengadu berjaya membuktikan bahawa dia telah diganggu secara seksual oleh responden seperti dalam aduannya. Maka dengan ini, tribunal membuat perintah keadilan bukan sekadar kemenangan, tapi pengiktirafan terhadap maruah yang tercela.